Satu amalan, Ustaz akan kongsi satu amalan itu panggil wang syahadah. Wang syahadah itu melalui kalimah syahadat dan semua melalui kalimah syahadat, okay, anda akan dapat rezeki yang murah, dapat laris perniagaan anda dengan kalimah syahadat saja. InsyaAllah kalau tuan-tuan inginkan dapatkan tersebut, insyaAllah Ustaz akan kongsikan pada amalan tersebut kepada anda. InsyaAllah 13 bulan 12 ni masih ada berbeza. Sebab waktu di Malaysia adalah pukul 12 dan Ustaz waktu tu di Haram di Madinah, Ustaz berada pada masa tu jam pukul 7 pagi. Lepas subuh mungkin Ustaz makan cepat-cepat sikit, Ustaz dah terus akan on dengan anda, bersama dengan anda pada 13 bulan 12 tu. Jadi anda kena standby pukul 12. Biasa pukul 9 malam kan, tapi kita buat pukul 12 malam lah kan, pukul 12 tengah hari lah. Dan Ustaz tapi di sana 7 pagi insya-Allah. Jadi kalau anda inginkan amalan ni wang syahadah ni memang tuan-tuan amal, tuan-tuan boleh nampak sendiri kan keberkesanan daripada amalan tersebut, boleh menarik rezeki dan boleh kalau perniagaan anda laris dan juga anda mudah nak close deal atau apa sahaja tuan semua boleh melibatkan kerezekian, insya-Allah akan berlaku ke atas diri anda dengan syarat anda amalkan betul dan juga anda beristiqamah dengan amalan-amalan tersebut. InsyaAllah kita jumpa pada 13 dan 12 di mana? Di dalam wang syahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.